Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah realiti tentang rasuah dan kemiskinan yang berlaku dalam masyarakat kita. Ketika sistem gagal, hidup kita juga yang terjejas. Kenapa aku masih di sini? Kenapa semuanya semakin sukar? Sebelum semuanya berubah, kehidupan saya cukup stabil. Saya bekerja keras setiap hari, memberi yang terbaik untuk keluarga. Projek dibatalkan? Kenapa? Rasuah bukan sahaja merosakkan peluang orang lain, tetapi menghilangkan mata pencarian mereka. Tanpa peluang ini, saya hilang arah. Kenapa? Saya hanya ingin bekerja dan memberi yang terbaik. Kenapa projek ini dibatalkan hanya kerana orang di atas sana mengambil rasuah? Ketika rasuah berlaku, bukan hanya wang yang hilang, tetapi juga harapan, masa depan dan keluarga. Sayang, ibu sedang berusaha. Kenapa dunia ni tak adil? Kenapa rasuah mengambil hak yang sepatutnya milik kita? Namun, kita boleh mengubah keadaan ini. Kita boleh berkata tidak kepada rasuah. Kita perlu memilih keadilan dan masa depan yang lebih baik. Kita semua boleh membuat perubahan. Jangan biarkan rasuah menghancurkan hidup kita.